Ramai orang cakap emas ni mahal. Akibatnya apa? Mereka sengaja beli sikit-sikit walaupun sebenarnya mereka adalah orang yang banyak duit lebihan untuk beli kepingan yang emas lebih besar lagi. Ya Allah, ruginya. Tahu atau tidak, emas gold bar 100 gram macam ni sebenarnya antara aset yang paling berbaloi untuk simpanan jangka panjang. Bila kita beli gold bar 100 gram, harga per gram akan dapat jauh lebih rendah daripada kita beli kepingan kecil-kecil. Lagi banyak anda jimat, bermaksud lagi banyaklah anda untung. Satu gold bar 100 gram, saiznya kecil dan senang dibawa ke mana-mana. Tengok ni, saiz tapak tangan saja. Tapi 100 gram yang kecil ni memegang nilai puluhan ribu ringgit. Power kan emas. Kalau anda ada sekeping duit kertas 100 ringgit, nilai duit tu makin susut. Sebab apa? Dimakan oleh inflasi. Dan kalau duit tu terkoyak, nilainya terus hilang menjadi kosong. Tapi gold bar lain. Misalnya 100 gram ni, kalaulah dipatah menjadi 2 sekalipun, nilainya tetap kekal dengan harga puluhan ribu ringgit. Target pertama dalam tabungan kita adalah memiliki 100 gram emas seperti ini. Bila ada gold bar 100 gram dalam simpanan, kita akan rasa lebih secure. Sebab apa? Kekayaan kita berada dalam genggaman puluhan ribu ringgit nilainya. Ingat, simpan emas ni kena paksa. Hari ni anda beli dengan terpaksa, setahun 2 lagi anda akan bersyukur sebab buat decision untuk alihkan wang simpanan anda yang banyak kepada gold bar 100 gram. 2 tahun lepas, harga 100 gram cuma RM28,000 sahaja. Hari ini, harganya sudah mencecah lebih RM58,000. Jauhnya perbezaan. Jangan tunggu masa yang sesuai sebab masa yang sesuai adalah sekarang. Kalau anda berminat dengan item 100 gram ni, boleh tekan isi beg biru di bawah. Saya bantu anda, moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.